Selamat kembali bersama kami di Nak KK Latu. Bersama saya Aidil Jufri. Saya Off One. Ya, dan podcast ini ditaja oleh Frida Agent Masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida Agent Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. Ya. Kalau tipu puasa dosa. Okey. Ini dah hari puasa ke berapa, Man? Yang ke 13 hari. Dah 13 hari ya guys. Janji 13. Lah cepat actually. Cepat. Lagi berapa hari? Dah 16 hari Lagi 16 hari. 16 Ya, 16 hari. 29 days. Sekejap. Kejap How's Ramadan? How's Ramadan for you? Aku tahu kau haus. Tahu. Dah buka. Okay, tahu. Sabar. How's Ramadan? Alhamdulillah. Biasalah first week ada macam cranky sikit. Sabar. Lagi-lagi kalau kat kerja, kalau kena customer tanya soalan bodoh, lagi menyakitkan hati. Dah banyak ujian ni. Aku nak kayuh, orang buka beg aku. Hujan, beg penuh dengan air. Tu member kacau ke? Macam aku mana? tak rasa member kacau. Aku rasa macam budak sekolah jalan ke apa, tak ada kerja, kacau beg aku. Kau cakap hujan kan? Hujan siapa sikit. nak pergi jalan dan ada deadline? Mana tahu budak tu tiba-tiba nak buka beg aku. Beg aku dah Maybe the wind blows. cannot be bro, because my thermal bag is a magnetic. Magnet. Then I clip some more. Or maybe your bag ada macam open space yang air boleh masuk. No. This one the bag when I come down, the bag open already. Like someone want to put food inside. Lagi aku ada helmet kat dalam. Helmet aku. Basah. What? Basah? Basah. Kau boleh letak ikan toman kat dalam. Tapi kau dah kira swimming ah? Swimming. Aku dah, alamak ujian apa, aku dah kombinasi 2 hari straight. 2 hari straight. Aku macam rasa member kacau je. Tak lah, tak mungkin lah. Sure? How sure are you? If the member kacau, I pukul him lah. Okay. Hari ni kita nak berbual pasal bazar Bazar. Bazar pula Ramadan kan bazar. Bazar macam dulu macam mana Oh sekarang. dulu. Yes. Dia in the first place nama dia Bazar Ramadan. Ramadan. Itu word dia Bazar Ramadan. Okay. So kalau kau ingat we don't talk about bazar sekarang dulu. Okay. Kita berbual pasal bazar yang dulu. Dulu tahun 1996. Dulu ku happy. Sekarang ku tendang lagi. Percayalah. Betul salah lah. Sembarang. Okay, go. Dulu apa kau cakap tadi? Dulu bazar dulu macam mana. Kan sekarang kan dia punya layout square dia sebelah Wisma, is it? Mana ada square je. Di belakang Wisma tu lah. Itu square ya. Tak ada Rectangle dan depan Wisma pun ada apa yang along the road. Macam dulu kat Tanjung apa panggil? Tanjung Katong. Aku nak cakap Tanjung Pinang. Yeah. I think I get what you trying to say. Dia macam dulu macam lagi besar and meriah lagi daripada macam sekarang. Sekarang macam pasal malam je kot sekarang. Aku rasa macam gitu lah. Macam gitu lah. Macam dulu Ramadan Bazaar, dia rasa lain tau. Dia berasa macam bila kau pergi tu kau tahu yang ni bazar Ramadan raya. You know? Betul. Dengan apa yang dijual di bazar tu and dengan bezanya dengan dulu. Dengan sekarang. Macam dulu kau tahu okay, bazar ada satu je dulu. Maybe yang Jurwest ada macam kat daerah Heartland area. Heartland area memang ada kecil-kecil lah. Macam besar the sekarang. The main one is Geylang je. Kau tengok sana sini kat Juchat. From first start kan Tanjung Katong. Kalau kita turun Paya Lebar MRT. Yes, betul. Kalau kita jalan first Tanjung Katong, then kat City Plaza pun ada sikit. Yes, betul, City Plaza. Then after that dia ke Haig Road, Juchat depan opposite Juchat. Juchat. Then you have to U-turn balik. Dekat Pasar Geylang tu depan pun ada kan sikit. Arwahnya yang pakcik jual bunga. Arwah pakcik jual bunga. So itu semua sebelum Wisma. Senang kata dia sebelum COVID lah tu. Ya. Betul tak? Sekarang depan yang along the road yang Haig Road tu semua dah tak ada kan? Dah tak ada lah. Yang over the bridge tu. Tak ada. Macam over the bridge. Itu hari dah the bridge. Tak. Pasal kau tahu yang sebelum bridge tu kan ada macam orang jual langsir. Itu kau tahu okay, this area yes. Daripada Tanjung Katong. Kira kalau tu jalan dengan members kan. Main sunyi-sunyi. Aku pernah kena marah. Hello, don't play. Oh sorry uncle. You think what? Sorry. Dan jual pillowcase langsir. Dan dekat bawah overhead bridge tu lampu kat glip. Yes betul. Sebelum tu ni yang dekat Katong tu
Kapet. Carpet, yes. All the big stuff kat situ. Siapa nama selebriti tu? Siapa? Mujibur. Bukan. Selebriti? Sheikh Ibrahim. Sheikh Ibrahim. Syah Ibrahim yang selalu ada kat situ, yang jual carpet. Bang Syah, sorry Bang Syah. So ya. So itulah, sekarang dia macam kat Geylang tu dah kurang. Dah macam dia sekarang is memang makan kedai baju kurang juga. Sekarang langsir tu pun dah tak ada whole stretch lagi. Tak ada. Sikit-sikit Kapet je. pun sikit je. Kapet is dekat yang hall tu yang macam takrokot tu kat Wisma tu. I think it's there. Situ kira macam ada baju raya sikit-sikit. Lampu lalip tu. Lampu gelap klip is yang sebelum kita pergi dekat Overhead Bridge tu kan. Aku rasa sama macam last year dengan this year sama. I think since when yang dorang dah tutup, yang dah tak ada Tanjung Katong tu dengan the Hague Road tu. Aku rasa sejak yang dorang 2 cakap years 3 years ago. Renovate dah. Dorang cakap renovate tak siap-siap aku tengok. Tak, it's like apa tu, bazaar tu will only start after the open car park. Yes. Sebab aku tahu lepas COVID tu, that time masih kat situ After COVID masih ada. Masih ada. After the Katong tu tutup, and elect. Dah ada. Hague Road pun after the Katong tutup, Hague Road pun tak ada, City Plaza pun tak ada. Banyak tak ada City Plaza kan tak ada kan? Tak ada. Because aku rasa tak ada continuation lah. Kalau kau tutup Tanjung Katong tu and ada City Plaza, dia dah macam tercampak jauh sangat tau. Faham tak? Dia tak ada sambungan dia. Yes. So macam maybe dia takut tak ada orang pergi kat sana, pasal dia dah bayar semua kat Wisma. Right? So aku rasa everything is around Wisma sekarang. Even opposite Juchat pun, yang dulu kita crossroad masih ada jual kuih-kuih depan pasar. Kira tu the end tau, depan teh tarik. Depan Titarik Pasar Geylang. Kan ada sikit sebelum Overhead Bridge tu. Tu kuih-kuih sampur raya yang last punya kena beli. Tapi sekarang dah tak ada lepas tu. It's only sampai Wisma, then kau kena ping kiri terus pergi balik belakang yang opposite block tu. Kan? Yes, betul. Dulu aku suka pergi Pasar Geylang. Siapa tak suka mah? Teenagers time. Kau teenagers time kau pergi Pasar Geylang buat apa? Aku beli dendeng, beli burger. Dendeng is the one of the things yang aku cari sebulan Ramadan. Padahal tiap bulan lain boleh makan tau. Exactly. Tapi masalahnya dia bukan macam bakwa. Bakwa memang kat shopping center ada. Yes. Tapi dendeng tak ada orang jual kat shopping center dulu. Betul. So benda ni kira macam Ramadan peace tau. Makanan bulan Ramadan. Kira benda tu dia timbul bulan Ramadan je. Dulu kirakan kalau beli dendeng, beli burger, air, milk tea. Dah tu dah hot milk tea. Dulu mana ada? Tak ada. Dulu tak ada. Dulu kira air macam air katira, dan air rose selasih. Dan dulu dalam botol kan. Yes, tu dah tak cancel lah kirakan. Ya, so macam apa motif kau pergi Geylang? motif aku Dulu memang first thing kalau dengan aku jarang keluar dengan members dulu, pasal dulu kan aku tak boleh keluar. So aku start keluar pergi Geylang, aku rasa time ITE kot. Teenagers So dinding is a must. Cui-cui. Kau tanya aku apa? Okay. Kau tanya kan aku kenapa aku nak pergi. Tu kira dulu zaman kalau kau pergi Pasar Geylang zaman puasa, kira pergi Orchard tau. Cuci mata tau. Baik lelaki, baik perempuan. Yang penting apa kita pakai dulu pergi bazar Ramadan. Panas-panas. Panas-panas style. Kasut kena pakai ya dulu. Pergi bazar je tau. MX tu dah style lah MX. Kalau kau cakap aku nak cuy-cuy, macam kau cakap tadi bukan lelaki je, perempuan pun sama. Ya. Kau tengok perempuan dulu pakai pergi bazar macam mana? Macam aku nak cakap macam nak pergi club ada. Macam nak, memang tempat tu kira dulu kalau kita untuk orang Melayu, kita pergi bazar tu dulu kalau time teenagers, pakaian macam pergi Orchard. All the 90s 80s tahulah. Tahu dia. Kalau korang sekarang korang tanya kita pakai apa pergi bazar, kita mesti pakai t-shirt, maybe seluar pendek macam apa Fuad pakai sekarang. Kan? Bukan pendek. Cikote. Bukanlah hot pants. Tak. Tapi kalau dulu kita pakai kemeja pergi tempat panas. Takkan gila. Kemeja. Pergi bazar ke kemeja, seluar panjang dengan kasut. Rambut mau setting wax ni. Pacak ni tau. Means dulu semua rambut apa mohawk. Malet lah, bakem lah. Malet bangsa dai tinggi. Dulu kan dah style tau. Shade jangan lupa.
Malam man, malam. Shit gantung. Shit gantung. Kau boleh nampak baju-baju macam bondage. Bondage, topi bondage. Lagi apa? Quicksilver, Rip Curl, Volcom. Dah style. Bag jangan lupa. Bag kamera, bag kecil dia. Tak tahu letak apa kat dalam. Letak rokok, handphone dah. Padahal tak ada kamera. Bag kamera letak. Dulu trend je. Trend tu beli dekat mana? Faiz. Faiz. Apa Okay lah. Besides that, apa actually macam kau, aku rasa the company yang kau pergi dengan tu also plays important. Yes, betul. Part of that jalan bazar. Yes. Because kalau kau pergi dengan members yang rapat, kau girik kau jalan tak beli apa-apa pun best. Ada satu tak best. Asal? Aku jalan kawan sekolah aku 2 orang. Kejap-kejap orang yang ambil gambar dia. Kejap-kejap orang ambil gambar dia. Mat, itu lain Mat. Itu lain. Itu aku paling menyampah pergi dengan kau. Orang tahu pergi bazar. Data dia dah hot lah kan. Aku dah scream kan. Jalan pergi bazar kan. Aku dengan kawan aku lagi 2 orang, seorang lah. Kita 3-4 orang lah. Dia boleh ambil gambar. Ni orang tukar ambil gambar. Korang just imagine, tiap-tiap 5 minit orang ajak ambil gambar. Alamak. Habis kita awak tak payah. Tak ikhlas ya man. Kira korang bodyguard. Alamak. Nak jalan nak tengok baju raya. Ni ajak ambil gambar lagi. Alamak. Dia orang boleh nampak hari tu, malam tu dia orang buka bingit. Bingit. Alamak, aku tu ni macam mana kau tahan? Tahan je lah, terpaksa lah orang nak ambil gambar. Kena aku. Tak boleh. Kalau betul satu hari kau bila orang jalan nak ambil gambar kau nak cakap tak boleh? Tak lah. Tak kan, exactly. Kau penat macam mana pun kau kena senyum. Tapi tak apa boleh. Jadi selamat. Ya, time tu bangsa macam banyak budak-budak remaja Time tu umur aku 20-21 yes. Sebelum NS satu. No, aku lepas screen terus aku masuk NS. Is it? Lepas NS? Tu kepala aku botak, so aku pakai topi apa. Betul. That time macam those 17, 18, even makcik pun ada. Ya, adalah. Ada. Dia jumpa. Mak geram aku. I mean, macam nak cakap it's memang kalau kau dah dalam industri macam gitu at that point of time kau macam orang tengah tengok TV kan. Yes. Privacy kau memang tak ada. Pakai vest dah dulu bazar. Tak ada. Kau jangan merepek. Kalau kau cakap kemeja aku percaya, tapi kalau kau cakap vest dah merepek. Tak ada. Aku tak akan sampai vest lagi bazar hilang. Tak ada. Baik kau cakap aku pakai coat sekali. Okay, kita pakai kemeja gila. So macam privacy kau memang tak ada apa. So memang it's expected. Okay, sekarang kalau sekarang pergi bazar ni dengan umur macam ni, kau nak pakai kemeja gila. Tak ada, tak dapat bro, tak dapat. Kena kutuk Aku rasa yang budak-budak sekarang lah yang nak naik ni sekarang yang masih tengah face cui-cui ni. On peak. Tengah cui-cui punya umur. Mungkin dia orang lah. Tapi masa yang dah tua bangang macam gini ni, aku rasa kita selalu pakai slipper so pendek. Unless kita nak buat konten lah kan. Itu kalau kita buat konten kita pakai so panjang lah kan. Tapi kalau pergi bazar sekarang aku macam nak kaju bola je. Memang paling senang lah. Dulu kaju bola tak style lah kaju bola. Sekarang kaju bola dah style lah. Sekarang even budak muda yang jalan gitar pun pakai baju retro mat. Sekarang tengah zaman jersey. Kan macam kau dulu last year kau kerja dekat Tapau. So apa kau nampak perbezaan di orang-orang sekarang yang pergi bazar dengan yang dulu? Beza dia cuci mata. Dah tahu gini cuci mata. Tak ada tercuci. Asyik tercuci je mata aku. Batal buat puasa. Beza dia masuk kau beza macam mana tu? Maybe in terms of orang customers. Pada aku dulu pernah kerja bazar juga sebelum kerja Tapau. So you differentiate lah dulu dengan sekarang ni customer. Macam demanding ke, macam sama je lah. Sama. Cuma kau boleh macam nampak familiar faces. Familiar faces. Macam jadi selalu datang every week. Ada macam regular customer. Pasal orang yang tinggal daerah sana lah, mesti datang every week. Tu normal lah. Tapi aku pernah kena marah tau. Pasal? Aku jual air rasa. Kalau yang siapa tak tahu, aku dulu pernah kerja Tapau, jual aiskrim Balang.
Aku kat cashier lah. So kakak ni datang, Dik, sini mana ada jual kuih keria? Kuih keria? Saya tak tahu kakak. Kakak tu cakap apa? Apalah awak ni, awak tak jalan-jalan ke kat sini? Kakak tu marah kau Kakak tu marah aku, awak tak jalan-jalan kat sini? Aku cakap, jalan-jalan? Aku dah garuk kepala. Macam mana ni? Aku dah tengok pibam. Asal? Aku marah kakak tu. Kakak tu asal tak jalan-jalan. Ada masa ke kalau 2 orang kat kedai? Itu pelik lah. Tapi sekarang like kita cakap Okay, I forget to mention. What? The people that selling, hello abang, you single? You work already, Singaporean? Maaf. Insurans. Bingit aku. Dulu tak ada. Dulu tak ada ke? Maybe orang tak approach kita, pasal kita macam budak-budak kot. Tak, orang macam kalau dulu ada macam both. Tapi sekarang dia bersepah. Hello, satu kali pejolok. Ya, aku rasa irritated juga. I mean for the past 2 years, this year, last year, I think last 2 years tak salah pun. Dah. Diorang like approach anybody and then just like talk. Kita nak jalan kat situ, kau stop kita and then I know you're doing your job lah, tapi macam it's irritating lah. Ya. Sebab kita dah panas. Ada orang yang bawa anak kan. Kau nak datang, hello sir, hello, how you makan ready? Tapi kau kerja kat situ pun orang approach? Oh, kena juga. Itu hari Pibam mengamuk Mengamuk Pibam. Apa dia jawab? Kita tengah bawa customer ni. Dia cakap, okay bang, ni air apa? Okay, ni kita explain. Ni air Bandung, ni air pedal pop, gini-gini, ada aiskrim. Kau mainkan, okay, kau tengah berbual aku kan. Perempuan ni datang, hello, how are you? Okay. Kau tak mengamuk ke? Kau potong line. Tengah puasa. Hello, can you wait no? You very rude no? Kau cakap? Tak, bukan people yang mengamuk. You very rude. Cannot see people talking. People fasting, gini-gini. Aku dah sudah. Ada kurang ajar ni. Itu pada aku macam irritating sikit lah. Itu macam dulu, macam I ever open a shop dekat Bazar Jurong. Kau jangan sangat, okay? Bazar Jurong, I open macam aku cakap, dinding is like a Ramadan piece. So I decided to open a dinding store called Captain Dinding. Oh, kau ingat? Captain Dinding, he's the hero. Yeah, so dulu macam I suddenly tell my mom that I want to try buka Captain Dinding tu lah. It's like I want to try sell dinding je tau. Kedai aku solely dinding tau, tak ada benda lain. So aku ada like my friends who help me. One of them is him, lain tak bukan. And I think ada Rasul. Rasul. And one more of my friend lah, Tajudin. Tajudin ya. Tajudin adalah turun sikit-sikit. Dia datang, dia ada free ada masa. So kita jual dinding, burger dinding and, you can tell them the location dinding. Actually Jurong West. Kan dulu Jurong West Bazaar ada 2. Oh yeah. Di Jurong West Bazaar is opposite Caltex Block 5 police station, 530 around there. Yeah, so I mean that was a very good experience for me because itu bukan first time. Because the first time budak-budak yang macam aku cakap that time kan, yang kau jual rojak rojak mama tu dekat sebelah ESO lah. Tu yang besar sikit lah. Tapi tu is macam time secondary main-main. Itu kira kan yang sebelah ESO dah macam Gelang juga tau. Ya. So bila yang dinding ni aku dah experience macam penat dia. Dia macam penat nak ambil stok dia dari factory dinding store. Betul. And this is all with the help of my parents, of course. Dia orang ada vehicle kan. So their job to help me to collect stock. Tapi bila buka kedai, of course kita lah. Kau nak cerita kan? Cuba kau cerita. Aku tahu apa lagu otak kau. Cuba kau cerita. Cepat kau cerita. Ceritakan lah macam mana kita set up semua, orang nak dengar juga. Aku tahu apa lagu otak kau. Sebab tu aku kasih kau berbual sebelum kau cut aku. Aku tak nak cut. Aku kasih kau cerita. So macam from the process, I have one of my friend who design my logo Captain Dinding. Siapa? Macam superhero. Siapa design? Nama dia Zul. I know him from a friend. Okay. Dia memang kerja macam design ni lah. So dia create aku macam superhero. Okay. Kan Captain Dinding. Captain Dinding. Yeah. So after that, some of the days kita macam kurang, macam satu kali tu macam I always bring a certain amount for this certain day. Tapi ada satu hari tu tak tahu macam mana, dah ramai sangat,
Dah kelang kabut, dah habis. Call bapak aku, call mak aku yang terus bawa turun extra stok. Yes. Selamat rumah dekat dengan bazar tu. Kalau bazar kat Geylang stok kat Nasib rumah, baik stok kat rumah. Kalau stok tak ada kat rumah, that's why. So macam stok aku is like every weekly aku akan ambil dari factory. So macam hari ni aku buat berapa aku dah kira kan. So diorang ni lah pekerja-pekerja. Fuad dah tak pakai tongs tau. Dia pasal dah ramai. Dia pakai, of course dia pakai glove lah. Dia pakai glove dengan tangan-tangan panas-panas dia pusing. Itu kelakar gila. Aku dah macam, Mat, pakai tongs lah. Penat lah pakai tongs. nak pusing banget. Orang dah ramai tau. Glove, 2 glove. Dia dah buat dinding tu macam otak-otak. Panas. Memang panas. Cuma aku dah biasa kan. Bopen dah. Orang dah ramai, orang nak makan. Kita macam tunjuk action sikit. Dia ni betul semangat nak bikin kerja. Dia macam gitu. So Visualize. So ada pizza. Pizza is ready made really. So I did the pizzas at home. Also so, burger. Burger kat kedai buat. Buat. So macam penat dia daripada pagi tu sampailah ke malam. Kita buka not sampai buka je tau. Kita buka sampai orang habis tarawih. Korang tak terkejut? Actually daripada license lepas buka tutup 7:30 7:30 tutup kan. Tapi kita macam off dulu semua. Kita the best part, kita jumpa sofa. Sofa orang buang dekat tepi lift. Kita ambil, kita letak belakang kedai untuk kita lepak. Main fun run. Itu fun run. Kalau korang ingat lagi, the time 2012, very hot game 2012 sebelum Ahmad. Sebelum dah lepas NS. Dah tak payah tengok aku macam tu. Betul. Pasal ada orang lain juga. Yeah. Okay, actually kita dah tutup. Cuma tutup. Ahmad macam first week penat gila pun ni begini berniaga hari itu weekend. So kita boleh main fadan lah. Belum tutup lagi. Kita setakat dah cuci. Dah off lah. Tak belum cuci. Orang semain terawih. Bang, ada lagi bang dinding. Dinding dah tengok. Aku dah tengok ID loh. Masak. Okay. Dari situ kita dah tahu. Okay, deal. Time terawih kan 9. Kita off. Kita off dulu kan. Lepas terawih pukul 9 dan pukul 9 kita on balik. Pasal opposite kan ada nampak yang sangat kita tak pergi terawih. Yeah. Nothing to be proud of. Sebab kan kita kerja. Time macam budak tapi pahala tau. Pasal orang semua terawih habis lapar. Kita kita kasih lagi. Kita jual lagi. Extra lagi bagi lah. Macam orang cakap, orang ada bisnes ni actually senang. Actually tak. Kita nampak duit tu, tapi lepas kita dah potong-potong duit pekerja, duit duit. Pasal kau kena bayar duit rent, kau kena bayar duit air, api, kau kena bayar duit costing kau. All the dinding, the stock and all that. The roti lagi. Roti burger tu paling itu bukan mahal. Aku nak cakap leceh. Bukan mahal. Bukan aku nak cakap leceh. Pasal roti tu mana boleh simpan lama. Correct. Roti kau tak boleh beli banyak-banyak to sustain. Pasal roti dia punya ada expiry date sekejap. So like I only can buy like maybe 2 days punya stock. 2 hari. Kau ingat tak? Ni aku ingat tau yang dah third week apa dah busy tau. Kita punya 5 carton dah habis tau. Macam mana? Panggil lah baba hantar lagi 2 ke 3. Itulah tadi aku cakap. Guys, keras tau. Macam mana ni Mat? Tak apa. Filet kita letak air. Tak apa, dipelan je. Tak mau kopek kuat lah. Ini pecah rugi so. Pelan-pelan. Pasal dinding tu kan pakai weight. So so it's like 500 gram. Dulu time kita lah, time muda-muda, it was just $5. $5 100 gram, yes. Yeah. 100 gram? 100 gram, yes, betul. I think sekarang dah 6 lebih. Maybe dah 6 lebih Habis dulu cara kita set up, kita pakai kotak. Untuk percik jangan percik. Sekali apa kita panggil NEA Nyora datang kan. Cakap try to pakai yang foil, macam yang benda color silver kan. Atau bayar pasal balas kena pakai tu mami belikan apa. Kita pelan-pelan pelan-pelan kerusi kita ambil, mana sofa kita ambil. Tapi grill dia bersatu. Ni bukan grill yang korang nampak yang orang buat burger, bukan bukan. Mana dinding pakai grill tu tak. Mana orang buat burger punya grill pakai buat dinding, tak. Kita pakai yang burner tu je. Like macam otak-otak punya burner. But it was a good experience. It was a good tu experience. Tak apa. Korang pernah macam bos cakap okay,
Jumpa kedai pukul 2. Okay boy, pukul 2 jangan lambat tau. Okay, aku dah bangun kan. Rumah aku dekat, boleh je. Sebelah je Jalan kaki sampai. kaki. Ada motor ni je. Tahu kak. Aku 2 ni. Jadi aku call tak angkat. Call tak angkat kau. Ni tak boleh jadi ni. Tutup balik kedai. Naik motor start. Start naik motor. Naik motor start. Start naik motor. Pergi rumah bos. Assalamualaikum, Aidil ada? Oh, Aidil tengah tidur. Tidur! Bos tidur. Okay. Kejut, Dil. Oh, tak nak bangun. Aku ambil kaki aku cocok pantai dia. Dil, bangun. Oh. Kau buat apa kat sini? Apa? Kau apa ni? Kau apa lah? Dah 2:30 ni. Oh. Bangun bahasa apa? Bukan bangun bahasa mabuk. Itu paksa bangun ni. Kan aku cakap penat meniaga. So it's yalah, kita was consider by second try. Dia punya penat tu dah terasa sangat. So macam dia punya prep and everything. So tu nasib baik arwahnya apa? Nyanyi ada tau. Kejut. Nyanyi ada tau. Macam bangun dia tu tak sadar. Kau geram aku. Okey lah. Sampai di sini saja. Sini je. Sini je. Episod ini, so kita akan jumpa anda minggu depan macam biasa hari Jumaat. Dan kalau anda ingin jual, beli atau sewa rumah, kau nak cakap apa lagi ni? Cepat, sebab aku tutup. Tak, teringat bazar dulu. Ramai orang kita kerja. Mesra-mesra kerja dulu. Kalau anda ingin jual, beli atau sewa rumah, sila hubungi Frida Agent Masyarakat di 91824201. Frida Agent Masyarakat. Kalau call, pasti angkat. Untuk masyarakat. Kalau tipu, tidak berkat. See you next one.